Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita dapat lagi bernafas menzahirkan kesyukuran. Jom kita mulakan pagi ini dengan memperbanyakkan rasa syukur, zahirkan, lafazkan, fikirkan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keampunannya dan rahmatnya dan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Itulah kemuncak kehidupan, itulah objektif kita diciptakan untuk menjadi hamba-Nya. Mudah-mudahan hari ini kita mencari ilmu, kita beramal dengan mendapat, kata orang tu, pahala yang sebaik mungkin. Jadi apa saja kita nak lakukan, jangan jadi ikut-ikutan. Kita buatlah dengan ilmu. Alhamdulillah hari ini kita nak beri tumpuan kepada topik yang saya rasa menjadi perhatian ramai, iaitu kita nak sambung saat perjalanan dunia berakhir. Tapi sebelum tu kami nak syorkan pada semua bahawasanya kita mulakan pagi kita dengan berkasih sayang. Jangan bersangka buruk, jangan, kata orang tu, menyebarkan perkara yang kita tidak pasti. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling mencintai. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling mencintai? Sebarkanlah salam sesama kamu. Ini adalah riwayat Muslim. Jadi jom, ayuh, mari kita sampaikan salam, perbanyakkan senyuman, kita perbanyakkan sedekah di pagi hari, insya-Allah dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Jadi kita dah bersama dengan guru kita, insya-Allah. Itu kalau kata tuan-tuan dapat tengok demo kita kuburkan siapa, kita kebumikan Ustaz Izmir, ya. Izmir. Dia posing dan sebagainya. Tapi kalau kata siapa terlepas, boleh ulang tayang tengok semula di YouTube kita. Masya-Allah, itu adalah satu sesi yang sangat baik, macam-macam soalan. Sebab bila bukan selalu kita pergi ziarah orang, kan, bukan selalu kita dapat peluang tengok dalam apa yang terjadi dalam liang lahat tu. Jadi bersama kita Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sihat Ustaz, ya? Alhamdulillah. Senyuman dia manis. Sebab apa tadi saya cakap dengan wardrobe. Okey, hari ini saya bersama dengan Ustaz Nur. Ustaz Nur. Jadi saya nak biar bedak tu lebih sikit. Sebab cahaya dia kadang-kadang dia menyilau, kan, memantul. Jadi saya tak naklah tenggelam, kan. Jadi biar setara. Jadi saya berbekalkan bedak je lah. Ustaz berbekalkan iman. Jadi Ustaz, hari ini kita nak mulakan sesi kita dengan dua ayat petikan surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Saya bacakan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai fitnah ujian, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dua ayat ini, Ustaz, relevan kepada semua manusia, tak kira apa juga pangkat, kerjaya, hos ke, ustaz ke, panel ke, kita semua akan merasai mati, tidak boleh dinafikan. Cuma apakah yang Allah nak sampaikan pada ayat 34 dan 35 ini menjadi panduan kita sebagai mukadimah untuk kita perbincangan saat perjalanan dunia berakhir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Semoga kita diberikan kebaikan, kesejahteraan dunia sehingga akhirat. Terima kasih Tuan Haji Talib. Alhamdulillah. Semoga diberikan kebaikan. Alhamdulillah. Kesejahteraan. Syukur, amin. Kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih kembali pada Ustaz. Amin. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah, mereka-mereka yang di belakang tabir, semua kita, semoga kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sama ada kita mendapat perkara yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun kita mendapat perkara yang mungkin mendukacitakan pun menyebut alhamdulillah, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, tanpa kita buang masa, kita pergi ke surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35 untuk kita mentadaburi apa yang Allah nak sampaikan, Allah nak berikan kepada kita supaya kita ambil segala pengajaran, segala ikhtibar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Al-Quran ini untuk kita gunakan dalam panduan kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun.
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 34, dan kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tiap-tiap diri akan merasai kematian. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dapat dikembalikan. Dalam ayat ini, bagaimana para alim ulama seperti Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah, membidas kaum musyrikin yang sebenarnya mereka ni menanti-nanti kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa Nabi membawa ke atas kebenaran, Nabi bawa untuk risalah dakwah kalimah la ilaha illallah. Jadi mereka tunggu bila Muhammad ni nak mati. Kan, supaya apa? Supaya tutup cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara terang, kalau kamu mati wahai Muhammad, adakah mereka ni akan hidup selama-lamanya? Adakah kamu akan kekal? Mana Firaun sekarang? Tak ada. Mana yang disebutkan Abu Jahal? Tak ada. Mana yang disebutkan kepada mereka yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab? Semuanya telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kata para alim ulama bahawa yang mana Allah sebutkan dalam ayat ni, Allah ingatkan kita, kadang-kadang kita ni ada musuh. Kita tunggu musuh kita tu mati. Bilalah dia ni nak mati, kan? Mungkin persaingan perniagaan. Mungkin orang kata disebabkan perselisihan. Mungkin nak disebabkan harta. Kadang-kadang kita bergaduh dengan keluarga, adik-beradik, kata kalau dia ni mati, harta dia mesti dapat kat aku. Wow. Kan? Sebab dia 7 keturunan tak habis harta dia. Jadi boleh bawa ke kubur. Boleh bawa ke kubur. Dia rasakan itulah yang diimpikan bahawa kalaulah dia ni mati, mak ayah dia meninggal, dia akan dapat mewarisi harta tu. Jadi sebenarnya Allah tanya kepada kita, adakah kalau sekiranya mereka ni mati, kita ni takkan mati, kamu mewarisi gunung dan sebagainya, contohlah harta sebanyak gunung, maka adakah kamu akan menikmati sehingga kamu tidak mati selama-lamanya? Walaupun ayat ini Allah turunkan kepada golongan musyrikin yang impikan Nabi SAW mati, tetapi persoalan dan penghinaan ke atas kaum musyrikin yang mana Allah menyatakan kamu juga akan merasai kematian. Dan kemudian Allah menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, iaitu semua yang hidup, nafs itu, semua roh yang hidup pasti akan merasai kematian. Dekat sini kita berhenti sejenak. Maknanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut nafs. Maksudnya roh dengan jasad, siapa-siapa yang ada roh dengan jasad, iaitu manusia, jin, semuanya akan merasai kematian. Bukan itu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan za'iqah. Merasai ni maksudnya kita benar-benar merasai. Dia bukan hanya laluan, bukan hanya cakap-cakap, tetapi merasai kematian ni yang sangat pedih. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita bersedia kepada alam kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Cuba Tuan Haji Talib tengok dalam ayat ni serba sedikit. Kenapa Allah gunakan perkataan kesusahan dahulu, kemudian kesenangan? Kata para alim ulama seperti mana Imam Ibnu Ashur, dia menyatakan bahawa realiti kehidupan kita ni yang sangat berat adalah kesusahan. Apabila Allah uji kesenangan, Allah uji dia senang dengan banyak duit. Kan? Dia rasa tak ada masalah. Okey, sedangkan itu ujian yang mana Allah uji dia, iman dia, adakah dia dapat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan ujian kesenangan ni dia rasa mudah. Ada duit, ada rumah besar, ada kereta besar, ada bini besar, semuanya besar, serba besar. Jadi dia rasa itu bukanlah ujian yang teruk.
Ujian yang teruk apabila Allah tarik harta dia, apabila Allah kurangkan pendapatan dia, Allah hilangkan mata pencarian dia, mungkin dengan kematian. Kerana itu kata para alim ulama, iaitu bentuk kesusahan yang lebih kerap berlaku ke atas kehidupan kita hari ini adalah kesusahan. Jadi kesusahan itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutup wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Maksudnya apa sahaja ujian yang kamu lalu, apa sahaja yang kamu dapat hari ini, kesakitan, mungkin tak dapat anak, mungkin tak dapat jodoh, tak dapat pekerjaan, mungkin kematian seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah kata jangan kamu risau, kalau kamu beriman maka balasan ganjaran yang sangat tinggi yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman. Wa ilaina turja'un, seperti mana dalam ayat ini, kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menempuh kehidupan ini dengan sabar. Kerana dalam hidup kita, Tuan Haji Talib, hari-hari kita ni, setiap hari kita lalui dua sahaja. Sama ada kita sabar ataupun kita syukur. Baik. Kalau sekiranya kita sabar dengan ujian Allah, maka kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Kalau hari ini kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Maka kehidupan kita mesti berpaksikan kepada sabar dan syukur. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah intipati di dalam surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Masya-Allah, alhamdulillah, dua ayat yang kita perlu berikan perhatian, masya-Allah. Sambil-sambil itu kami sebenarnya sedang menantikan AJK Khairat Kematian menyiapkan prop di sebelah sana. Kita dengar ada gunting kertas apa semua, bagi dia buat persiapan. Kejap lagi kita demo. Jadi kita sebenarnya dijanjikan kita akan tunjuk bagaimana situasi Ustaz kalau kata yang meninggal tu satu keluarga, 5 orang nak dikebumikan, macam mana suami, isteri, ada tu saya pernah tengok ibu dengan anak-anak je satu yang lihat, suaminya tidak boleh, suami di kuburan yang lain. Jadi lain tempat lain, macam mana pun saja kita ni nak tanya masa tu macam tak sesuai kan. Jadi tersimpan je soalan tu. Jadi ni depan mata nanti kita tanyalah sebab seandainya ada tuan-tuan semua ada soalan atau situasi yang pernah pernah tuan-tuan tengok, mungkin boleh ajukan. Contoh Ustaz, saya pernah dengar pernahlah menjadi perdebatan, talqin tak boleh, ini adalah kita panggil apa? Bid'ah. Contoh, ada kata talqin ni sebenarnya bukan untuk si kubur, orang yang dalam kubur tu, ni orang yang sedang mendengar dulu atas ni ada satu peringatan buat kita. Dan ada juga Ustaz situasi kita nak fahamkan adab-adab ketika mengiringi jenazah. Ada kadang Ustaz kita tengok pergi tengok ziarah orang meninggal, ada tu sedap isap okok kan. Orang lain baca talqin di isap okok. Minta maaf ni situasi yang kita tengok. Barangkali benda ni agak pedih untuk ditengok, tapi sebab kita sayang sama kita kena bagi tahu. Kenapa kita perlu berikan perhatian. Ada tu sibuk live, saya sekarang ni berada di tanah perkuburan. Dia nak memberi yang terawal. Padahal talqin kematian macam Ustaz katakan, mengiringi kematian itu menambahkan ilmu, mendekatkan kita kepada rasa takutnya mati. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita nak faham kelebihan kalau orang berikan perhatian, bahawasanya besar rahmat dan pahalanya pada mereka yang mengiringi jenazah ni Ustaz? Baik, terima kasih pada Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Itulah realiti sebenarnya dalam ni, kita tak boleh kita kata semuanya indah. Tetapi apa yang Tuan Haji Talib sebutkan tadi memang betul. Ada yang tak solat, ada yang duduk orang kata duduk kat belakang berborak, kadang-kadang ketawa dan sebagainya. Walaupun yang meninggal itu bukan ahli keluarga kita, tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab, cara dan sebagainya. Kalau kita tengok di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, ganjaran bagi orang yang menguruskan jenazah, lagi-lagi orang yang mengiringi jenazah, solatkan jenazah, kata Nabi, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim atas dasar iman dan mengharapkan pahala dengan penuh keikhlasan. Dua tu syarat. Dengan keimanan dan dengan keikhlasan, mengharapkan hanya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta dia kekal bersamanya sehinggalah jenazah itu disolatkan. Dan selesai pengebumiannya, maka sesungguhnya dia pulang membawa pahala sebagai 2 qirat. Maka yang mana 1 qirat, kata Nabi SAW, umpama sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang menunaikan solat jenazah ke atasnya kemudian pulang sebelum jenazah itu dikebumikan, maka sesungguhnya dia pulang membawa pahala sebanyak 1 qirat.
Bererti kata Nabi, kalau kita solat kemudian kita iring sampai ke kubur, maka dapat 2 qirat. Kalau kita hanya solat kemudian balik, dapat 1 qirat. Apa maksud qirat itu? Qirat itu umpama kata Nabi adalah gunung Uhud. Kalau besar. kita tengok gunung Uhud ni di Madinah ni, kita akan nampak besar. Kerana itu adalah satu bukit di utara Madinah, kira-kira lebih kurang 4-5 kilometer daripada Masjid Nabi. Ya, betul. Lebih kurang. Kemudian panjangnya 7 kilometer. Besar, Masya Allah. Besar. 7 kilometer. Lebar dia 2 hingga 3 kilometer. Lebar dia. Panjang 7, lebar daripada sini ke sini 2 hingga 3 kilometer. Kali 7 panjang dia. Ya, kali 7. Kemudian ketinggian dia pula sekitar 350 meter. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu betapa besarnya pahala, dan bukan setakat itu sebenarnya. Itu adalah gambaran sebagai untuk pemangkit semangat, motivasi. Kerana kalau orang kata kamu punya kekayaan banyak mana? Dia sebut kekayaan saya lah kan. Saya punya kekayaan macam, tahu tak Gunung Kinabalu? Tahu? Lebih kurang macam tu kekayaan. Emas dia banyak macam tu. Banyak macam tu, nampak? Dia maknanya nak kata banyaknya, dia umpamakan. Yelah, sebab kita manusia suka tengok benda yang kita boleh nampak Ya, kan. kita nampak. Dia boleh tunjuk. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan betapa hebat, betapa besarnya, betapa banyaknya pahala, maka Nabi umpamakan iaitu Gunung Uhud yang berada di hadapan mata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka bila kita mengiringi jenazah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni kita kena kupaskan. Sebab apa Tuan Haji Talib? Ya. Ada orang yang bercakap. Ada orang yang membaca Al-Fatihah. Masa mengiring ketika mengiring jenazah. Ya. Okey, ada baik. orang yang baca Al-Quran. Sebenarnya boleh ataupun tidak. Kan kadang-kadang kan kita angkat Al-Fatihah. Pak duduk. Lepas tu langkah sekali Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah. 3-4 kali. Okey, sebenarnya kita nak sentuh secara umum dulu. Yang tu ada perbincangan khusus, tetapi kita nak bincang dahulu apabila kita mengiringi jenazah, boleh tak kita bercakap? Boleh tak kita hari ini bersembang? Boleh tak kita hari ini buat live dan sebagainya? Maka kata para alim ulama, mengiringi jenazah adabnya yang pertama kena diam. Kena diam. Yang kedua bertafakur, memikirkan atas tentang kematian. Dan yang ketiga kata para alim ulama bukan diam saja, kita mengambil ikhtibar daripada kematian. Dan tidak dibenarkan ataupun hukumnya makruh kita berteriak, kita hari ini menangis kuat-kuat sehingga boleh mengganggu orang ramai. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, iaitu hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah di dalam Sunan Abu Daud, la tutba'u al-janazati bisautin walan nar. Maka kata Nabi, janganlah kamu mengiringi jenazah ini dengan suara mahupun dengan api. Apa? Api? Apa maksud api ni? Okey, kita faham sikit. Kata Nabi, jangan kamu mengiringi jenazah ni dengan suara. Maksudnya bersembang. Kadang-kadang kalau live mana dia senyap. Live ni okey, alhamdulillah sekarang ni memang kita nak memaklumkan. Tetapi pemakluman tu mesti beradab. Kan, kalau mungkin yang buat tu liputan orang-orang kenamaan, kalau Tuan Haji Talib meninggal, saya tak tahulah, ada liputan lah insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada lah TV Hijrah hadir. Ada lah TV Hijrah hadir. Saya tolong hadir lah. InsyaAllah, live, Ustaz live. Tengok jenazah tu ada ular masuk dalam kubur. Na'udzubillah, tak baik. Itu aib namanya. Jadi kita hari ni katakan kalau kita nak buat liputan kerana untuk nak pengkhabaran, boleh, tetapi kena adabnya. Baik. Jangan meninggikan suara kata ulama. Tetapi yang paling penting dalam kita mengiringi jenazah ni, kata Nabi, kena senyap. Kena ni, kalau sekiranya nak membaca Al-Quran dalam keadaan bukan suara yang tinggi. Kan, wabasyiril ladzina amanu, bawa jenazah ni tak boleh, dia kena baca dalam keadaan senyap. Masing-masing lah. Masing-masing. Sebab tu kata para alim ulama bahawa kalau kita mengiringi jenazah, ambil ikhtibar daripada jenazah. Itu nombor satu. Kemudian kenapa api pula? Kerana zaman jahiliah, pada zaman baginda Nabi SAW, bila matinya seseorang itu, mereka akan buat macam pesta, bawa obor-obor api kemegahan, bawa sehingga, tetapi kata para alim ulama, sekiranya untuk tunjuk jalan, kan, malam hari tidak jadi masalah, tetapi bukanlah untuk bermegahan, bukanlah untuk kita nak tunjuk kemewahan, bukanlah untuk perayaan dan sebagainya, kerana kita kena mengiringi untuk membawa kepada
ke tanah, ke kuburan untuk kita mengambil segala pengajaran yang telah dinyatakan seperti mana yang tadi. Jadi sebab tu kata para alim ulama, bila kita mengiringi Tuan Haji Talib, kita kena diam, kita kena tafakur, kita kena mengambil ikhtibar. Dan nanti insya-Allah kejap-kejap lagi waktu kita ada slot demo nanti, saya akan sebut boleh ataupun tidak kita membaca Al-Fatihah. Yang macam saya sebut tadi, Quran boleh kita baca tapi bukan suara yang tinggi. Ustaz, minta maaf saya mencelah sebelum saya lupa. Kalau kadang kita iring jenazah sementara nak dibawa ke kuburan, kita panggil anak cucunya, ni duduk ni baca Yasin. Yasin suka, yelah bacalah kan. Yang itu macam mana pula Ustaz? Baca Yasin apa tujuan dia? Macam kita, adakah itu budaya ataupun memang itu adalah satu amalan yang memang disyorkan? Baik. Dah lalang Tuan Haji Talib sentuh, saya pun tengok ada lagi masa, saya sebut. Baik. Apabila kita hari ini meninggal dunia, seseorang tu meninggal dunia, boleh tak kita membaca ayat daripada ayat-ayat suci Al-Quran, antaranya surah Yasin? Boleh. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ulama khilaf tentang martabat hadis itu, tetapi di dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk kita membaca antaranya suratul Yasin ke atas orang yang meninggal dunia. Sama ada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia nak meninggal kita baca surah Yasin supaya Allah memudahkan, ataupun apabila dia telah meninggal supaya Allah mengampunkan. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Dibenarkan, tidak jadi masalah. Sebab dia adalah ayat daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan begitu juga, kalau katakan tengah meninggal, sambil-sambil nak menunggu orang datang, ni semua kita membacakan surah Yasin di masjid, ataupun panggil anak beranak dan sebagainya baca. Boleh? Boleh, jawapannya tidak jadi masalah. Baik. Itu yang saya nak sebutkan. Yang kedua, hukum membaca Al-Fatihah ketika mengangkat jenazah. Contohnya kadang-kadang biasalah, lepas habis solat jenazah, nak angkat Al-Fatihah, dibawa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalaitu ma'a Ibni Abbas 'alal janazati faqara'a bi Fatihatil Kitab wa qala innaha minas sunnah." Kata dalam Talha bin Ibnu Abdullah, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, aku telah bersembayang bersama dengan Ibnu Abbas ke atas seorang jenazah. Lalu beliau, iaitu Ibnu Abbas, membacakan surah Al-Fatihah dan beliau bersabda, sesungguhnya ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya dibenarkan untuk membaca Al-Fatihah, tidak jadi masalah. Cuma kadang-kadang kita baca 3 kali, ada baca 7 kali, ada baca sekali. Maka kita kena relate pula dengan satu hadis, asri'u bil janazah, kena segerakan jenazah. Maka kata ulama, boleh dibenarkan untuk membaca sekali, kemudian segerakan. Kalau nak baca selepas daripada itu, dibenarkan ketika bawa tu kita nak baca sendiri Al-Fatihah sampailah ke kubur, tidak jadi masalah, cuma jangan mengeraskan suara. Baik. Kan bila angkat ni, kan sama ada kita doakan kepada si mati ataupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita baca yang kita dengar. Baik. Jadi inilah yang disebutkan oleh mufti kita di Malaysia, kemudian disebutkan oleh para alim ulama seperti mana di dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan untuk membaca Al-Fatihah paling kurang sekali, dan kemudian segerakan, sebab ada hadis, segerakan untuk mengebumikan jenazah. Baik. Supaya jenazah ni tidak rosak ataupun tidak orang kata tidak dimasalah dan sebagainya. Maka segerakan untuk kita mengebumikan, dan boleh membaca Al-Fatihah dalam keadaan jangan menguatkan suara. Itu antara yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu mengiringi jenazah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, saya kira itu dia penjelasan yang cukup jelas. Jadi kita beramal dan kita lakukan sesuatu tu dengan ilmu, insya-Allah. Jadi kita fahamlah, kita bukan ikut kita. Memang daripada nenek saya dulu ke bumi memang macam ni dah cara dia. Bukan begitu, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Dan lepas ni kita nak beralih ke pentas sebelah untuk kita tunjukkan demo bagaimana untuk kebumikan satu liang lahat lebih daripada satu jenazah. Mungkin 5 jenazah nanti, insya-Allah. Dan kita nak tengok juga beberapa situasi. Contoh kalau banjir, maksudnya kalau kata kita gali kubur tu air hujan lebat dan air ada di dalam liang lahat. Macam mana kita nak benamkan ke jenazah ni dan sebagainya, ataupun kita kena tunggu dan sebagainya. Wallahu alam. Sebenarnya akan kita sambung lepas ni. Tolong teruskan menonton seandainya ada situasi yang anda pernah lihat ataupun ada soalan yang anda nak tanya. Nyatakan, insya-Allah kita akan baca ikut situasi semasa nanti. Kita berehat seketika, insya-Allah.
Baik, Alhamdulillah. Kita sambung macam minggu lepas. Kita dah ada liang lahat. Inilah kuburnya. Kalau ikutkan berapa ukuran Ustaz? 7 kaki ke bawah? 7 kaki ke 7 bawah. kaki ke bawah. Panjangnya ikut? Mengikut jenazah. Jenazah. Faham. Kenapa Ustaz tunjuk kat saya? Atau nak baring? Nantilah dulu. Belum apa-apa ni dah suruh kita baring. Awal sangat. Ustaz ni tak sabar-sabar nak suruh saya jadi jenazah. Okey, baik. Semua insya-Allah kita berikan perhatian. Alhamdulillah minggu lepas saya rasa demo saya pun tengok sangat jelas. Jadi kita faham begini caranya. Dan insya-Allah hari ni kita nak tengok macam mana satu liang lahat ni kalau kata keputusannya kita nak kebumikan lebih daripada satu jenazah. Contoh dia meninggal dalam kemalangan, kita pernah dengar dan sebagainya, ibu dan anak-anak. Apa kita perlu lakukan? Boleh ke? Muat ke? Sizing dia, ukuran dia macam mana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti minggu lepas kita dah sebutkan bahawa liang lahat ni adalah satu tempat destinasi pengakhiran kita yang kita akan tuju semua kita. Tak kiralah siapa pun, pangkat dia apa, darjat dia apa, kedudukan dia bagaimana, kaya ataupun tidak, apapun situasinya, dia akan menghadapi kematian seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Cumanya mungkin ada perbezaan-perbezaan. Sama ada perbezaan, contohlah kita kata dia ditanam di tanah perkuburan. Dan mungkin tanah perkuburan tu mungkin dia kata saya niat Ustaz, saya kalau saya meninggal saya nak tanam di satu tempat di sini. Wasiat dia lah. Wasiat dia. Mungkin dia meninggal bukan dalam Malaysia. Mungkin dia meninggal di luar daripada Malaysia. Jadi sebab itulah kalau kita kena perhalusi, kita kena perhatikan, kita kena segerakan untuk menguruskan jenazah. Asri'u bil janazah. Ini dalam hadis yang sahih bagaimana Nabi sebut kita kena uruskan jenazah tu berapa segera kita boleh. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh para alim ulama sekiranya kita memerlukan untuk menguruskan jenazah segera, sehingga kan kata para alim ulama di dalam kitab dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang menguruskan jenazah boleh meninggalkan solat Jumaat. Sehingga nak kata betapa pentingnya, segeranya, memang ada dikeluarkan di dalam kitab seperti Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan sebagainya. Cumanya dikhawatiri jenazah tu boleh rosak dan sebagainya. Tapi kita hari ini alhamdulillah tidaklah sampai ke tahap tu. Maknanya kebiasaannya orang akan tunggu jenazah, kan, lepas habis solat Jumaat, kemudian mereka akan solatkan jenazah, kemudian pergi ke kubur, mengiringi jenazah dan sebagainya. Cuma Tuan Haji Talib, sebelum kita nak pergi ke liang lahat ni, ada beberapa waktu yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk kita masukkan atau menanam jenazah ni pada 3 waktu. Ada waktu-waktunya. Tidak boleh maksudnya apa? Dia makruh, haram. Hukumnya makruh lah. Makruh, okey, baik. Hukum makruh dan perlu dielakkan. Seperti mana yang disebutkan 3 waktu kalau disebutkan waktu solat. Dia samalah untuk menanam jenazah. Baik. Maksudnya lepas daripada subuh sehinggalah matahari terbit. Kemudian di tengah-tengah matahari tinggi di atas kepala. Baik. Kemudian selepas daripada asar, sebelum terbenamnya ataupun sehinggalah terbenamnya matahari. 3 waktu ni kalau boleh elakkan. Tapi Ustaz, kalau kita berpegang pada hadis nak segerakan tu macam mana pula? Ya, betul kita kena segerakan, tetapi kalau boleh kita tengok time tu. Kadang mungkin kita nak mandikan dia lepas Zuhur. Lepas Zuhur, contohlah kita nak mandi, kita nak uruskan dan sebagainya lepas asar. Kalau sekiranya kita tidak jadi masalah, mungkin jenazah itu tidaklah orang kata mengeluarkan bau, boleh rosak dan sebagainya, kita tangguhkan selepaslah daripada maghrib ataupun malam. Dibenarkan kata para ahli ulama, tetapi jangan pada 3 waktu ni. Baik. Kalau boleh dielakkan. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat dan menanam jenazah. Baik. Okey, jelas. Jadi ini yang kita kena perhalusi dan kita kena tahu supaya kita tahu, rupanya memanglah tak boleh, tetapi sekiranya ada keperluan yang mendesak, maka dibenarkan kata para alim ulama. Okey, itu yang kita nak sebut. Tetapi kalau kita nak pergi ke liang lahat kita supaya kita nak teruskan kita punya demo, mana kita dah sebut dah kedalaman daripada atas ni hingga ke bawah 6 ataupun 7 kaki. Bergantung di Malaysia ni 6 hingga 7 kaki bergantung kepada tempat-tempat. Ada kadang buat 4 je. Dia bergantung. Yang penting, yang pastikan tidak boleh haiwan untuk nak korek, nak bongkarkan tanah perkuburan. Sebab dia bau. Dia bau daging busuk dan sebagainya. Kemudian tidak mengeluarkan bau.
Contohnya kadang-kadang kalau tanam, dia timbus je macam begitu kan. Ya. Dia korek sikit, dia timbul. Mungkin akan mengeluarkan bau, ulat dan sebagainya. Baik. Jadi sebab itu 6 hingga ke 7 kaki itulah yang diperlukan. Kemudian kedalamannya. Baik. Kemudian lebarnya pula daripada sini ke sini kan 2 hingga 3 kaki. Bergantung kepada saiz jenazah itu sendiri. Baik. Dan berapa panjang tu, macam Ustaz Izmir yang dia baring macam tu kan. Tak kepada Tuan Haji Talib. Itu Tuan Haji Talib kejap lagi. Saya kejap lagi. Kejap lagi. Saya Yang lain yang pula. beriman lah. Yang lain pula. Baik, insyaAllah. Contohnya yang panjang ni bergantung kepada panjangnya jenazah tu. Baik. Okey, betapa panjangnya jenazah tu, maka tengoklah kalau dia panjang-panjang. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada yang Tuan Haji Talib tanya tadi. Ya. Pada minggu lepas, kita dah buat dah liang lahat tu macam mana. Ada 2 jenis liang lahat. Satu liang lahat yang masuk ke dalam ni. Ya, ada saya lubang tunjuk tu. kan. Yang masuk macam ada lubang, lubang ni sikit, kan. Itu disebutkan al-lahdu. Baik. Lahat-lahat tu, itulah lahat. Dan kita masukkan jenazah dalam tu. Masuk jenazah tu dan wajib diletakkan di sebelah tulang rusuk belah kanan. Baik. Maksudnya jenazah ni tulang rusuk belah kanan dia menghadap arah kiblat. Baik. Okey, jelas. Jelas. Kemudian ada satu lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaq. Asyaq ni di tengah. Okey, dia buat macam orang kata lubang, lubang dalam tu dimasukkan dalam tu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu li ashabina wa syaqqu li ghairina. Iaitu al-lahdu yang kita sebutkan lahat ini yang masuk dalam tu adalah untuk kita, kata Nabi, asyaqqu untuk selain daripada kita. Maksudnya? Apa maksud selain daripada kita? Memang menjadi adat orang jahiliah. Kalau sekiranya mati, dia akan letak macam itulah. Dia letak. Jadi Nabi SAW nak mengajarkan untuk berbeza dengan mereka, maka dibuat al-lahdu. Tetapi tidak menjadi satu kesalahan sekiranya ada keperluan untuk nak letak tengah. Contohnya boleh ada jenazah. Oh, ada jenazah. Oh, ada abang ni duduk atas ni. Ada abang khairat kematian. Dah angkat macam tu baik. je nampak. Sadar dia. Baik. Kan kita sebut kalau jenazah ni bila kita ambil, saya nak skip lah. Kalau nak ambil, nak cara, nak pegang, nak peluk ni minggu lepas. Baik. Kan sebab masa kita nak tunjuk ni, kejap lagi kita tunjuk benda yang sama. Baik. Okay, bila kita dah bawa masuk, kita pun turunkan jenazah ni. Kalau al-lahdu ni, kita letak dalam. Ya. Okay, kita mengiringkan dia, ni belah kanan. Maksudnya ni kepala dia menghadap ke arah kiblat. Kita mengiringkan dia, maka ni disebutkan al-lahd. Okey, yang mana dia masukkan dalam tanah. Dalam tanah tu ada lubang. Ada lubang dalam dia tanah, kemudian dalam tu dia ada buat lekuk lubang sikit. sikit, lekuk ni. Tapi kadang-kadang tanah tu dia tak kukuh. Baik. Disebabkan apa? Mungkin disebabkan Jenis tanah, hujan. Ya, lembab. Mungkin kalau dia letak juga Runtuh. akan runtuh. Baik. Dan akan himpak. Kita kena tahu bahawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasrul izamul mayyit ka kasruhu al-hayy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mematahkan tulang mayat seperti mematahkan waktu hidup. Allah. Kan kadang-kadang kita tonyoh-tonyoh kepala dia. Jangan Ustaz. Amai saya tonyoh kepala awak. Jenazah bangun sekejap lagi Ustaz. Kan dia jadi bang. Jadi sebab tu kita kena berlembut dengan jenazah seperti mana dia hidup. Ini disebut lahad. Okey, kalau syak pula Tuan Haji Talib kan tengah ni kan? Ya. Okey. Kita angkat, letak. Bahagian Ustaz kata tu kepala kan? Katakanlah ni kepala di atas. Baik. Okey. Macam mana kita nak buat? Dia tetap diiringkan. Oh, iringkan macam ni. Iringkan macam ni. Contohlah ni kepala dia menghadap juga begitu, tetapi Ni dia bahu duduk di kanan tengah. dia. Ni bahu kanan dia duduk di tengah. Baik. Okey, jelas? Jelas. Jadi kepala dia menghadap sana, macam juga di dalam, tetapi diletakkan di tengah saja. Baik. Jadi ada tak dia punya penutup tu ada? Papan. Papan. Maksudnya ni pun lekuk Lepas tu juga dia Ustaz kan? punya Ni, Dia pun lekuk juga kan ke dalam ke tak? dia lekuk dalam macam tu. Okey, ni letak tepi dulu. Tuan Haji Talib letak sana dulu tepi. Baik. Okey. Ni contoh dia bola-bola dia. Ni apa ni Ustaz? Oh, dia lagi nak susunkan dia. Tanah. Tanah untuk tanah. supaya dia tak jatuh supaya dia tak jatuh. Kita susun tepi. Kan? Faham. Ustaz, yang minggu lepas dah bagi tahu kan buka tali semua dah ajarkan. Okey, baik. Itu minggu lepas kita dah sebutkan dia sama je. Sama ada dia dekat dalam Allah, dia dalam sama. Yang ni cuma dia buat di tengah saja. Baik. Maksudnya kubur, lepas tu dekat tengah-tengah tu dia buat sedikit lagi lubang untuk dia letakkan jenazah. Cuma itu disebutkan lahat di dalam, yang ni dia letakkan di tengah.
Baik, bila diletakkan tengah, perkara sama seperti kita letak di tepi. Tak ada beza. Dia tak boleh terlangkupkan naik atas. Sebab dia kata, okey baik. Ustaz, minta maaf, saya mencalat. Kalau dua habis macam ni, susunlah. Ni pandang sana, ni pandang sana, ni pandang sana. Okey, kita yang dua tu nanti saya ada satu jenazah je ada. Okey. Saya nak Tak sebut. ada, awak turun lah, backup jadi jenazah. Oh, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Okey, baik. Okey. Sekarang ni jenazah ni letak tepi dulu. Ni baby, saya pegang lah. Pegang dulu. Okey. pegang. Kita nak tunjukkan yang di tengah ni, yang diduduk di tengah ni, kita nak katalah satu orang dulu. Baik. Okey, macam mana kita nak buat urusan dia? Kita dah buat muka dia menghadap belah kiblat. Okey, kita dah buat. Lepas tu kita buka dia punya tali. Kemudian disunatkan untuk kita letakkan tanah ni di pipi dia. Kan? Letak ataupun kita jadikan dia sebagai lapik. Ni bergantung kepada situasi jenazah. Okey, jelas. Yang ni jelas Dia sama seperti mana yang masuk dalam lahat. Cuma yang ni di tengah. Baik. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin disebabkan tanah tadi lembut. Jadi Tuan Haji Talib ambil papan tu. Saya tak ada dulu. Duduk sangat. Aduh, senang sangat job saya. Pegang dulu. Okey. Jadi kalau yang di tepi ni, kalau di tepi dia tutup macam ni kan? Betul. Kan, ditutup tepi supaya tanah tu tak terkena secara langsung kepada si mati. Baik. Tapi kalau di tengah dinamakan asyak. Asyak yang kita sebutkan tadi dia sama macam di tepi, cuma dia letak di tengah, kena buka sunat, buka semua ikatan, kemudian mukanya dia letakkan. Kemudian apa yang kita nak buat? Kita tutup. Kan dia dah macam gua tu kan? Kita tutup atas macam ni. Maksudnya dia ada satu lagi papan panjang macam tu kan? Ya, dia tutup, maksudnya jenazah tu memang dah masuk dalam lubang. Yang ni ditutup, maka timbuslah tanah di atas. Tujuan dia adalah kita tak nak empap jenazah tu dengan tanah supaya dia berat. Supaya tak patah tulang. Kan kita sebut hadis Nabi, bila Nabi tanah sebut, berat. Kita patahkan tulang si mati seperti mana kita patahkan ketika mana dia hidup. Jadi betapa pentingnya papan ni untuk apa? Untuk kita tahan tanah tu direct kepada jenazah. Allah. Tengok jenazah dalam Islam, jenazah pun dihormati, dimuliakan sebegitu. Masya-Allah. Okay. Ya Allah. Jelas Jelas. Okey. Sebab apa? Tuan Haji Talib, Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak Adam ni. Jadi bila Allah muliakan, Allah bukan saja muliakan ketika dia hidup, ketika dia meninggal dunia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini untuk jenazah yang mana disebutkan dua orang, seorang dulu. Okey. Ustaz, sekejap. Saya nak share sikit boleh tak? Pengalaman kebumikan jenazah di Mekah masa musim haji. Dia tak ada tanah macam ni Ustaz. Dia lebih tinggi macam ni. Dia hanyalah ni keliling ni simen. Masa turunkan jenazah, seorang je kena turun. Contoh macam ni, turun. Dia orang akan hulurkan jenazah. Jadi kita seorang kena sambut. Sambut, letak je Ustaz. Dalam tu saya tanya Fizo yang masuk lah. Saya tak masuk kat atas lah. Bagi kata seorang yang masuk. Saya tanya, bro, kat bawah tu ada jenazah lain ni? Kita tak ada bro, dah bersih. So jenazah, dan dia letak tinggal je. Tinggal dan dia keluar. Dia panjat tangga, dia keluar. Kemudian lepas tu dia tutup dengan ada batu simen konkrit tu, dia tutup daripada atas. Jadi bawah tu kosong, tak dihempap, tak ada tanah, tak ada apa. Baik. Kemudian dia tutup dengan pasir, dia suruh balik. Tak ada takin, tak ada apa. Kita angkat tangan. Syuh. Apa? Roh. Dia balik. Kita macam, tak boleh. Baliklah kita kan. Macam itulah pengalaman dekat sana lah. Memang dia bergantung kepada tempat juga. Bergantung pada tempat. Sebab kita di Malaysia ni ada setengah tempat, ada kubur bertingkat. Dia macam pangsa puri juga. Maksud jenazah satu, jenazah dua macam tu? Dia kadang-kadang dekat sini dah penuh sebab kawasan tu memang penuh. Contoh macam tak silap saya di Cerah dan sebagainya, dia memang penuh, tempat pun tak ada. Jadi dia buat bertingkat. Dan dihukum oleh majlis fatwa oleh para mufti dibenarkan. Tidak jadi masalah. Sebab apa? Kepadatan. Faham. Jadi inilah yang disebutkan oleh ulama, dia bergantung kepada situasi tempat. Morocco pun lebih kurang macam tu juga. Dia kadang-kadang dia tak gali sampai 7 kaki. Sebab tanah dah tak cukup. Ya, tanah tak cukup. Kadang tanah berbatu nak korek sampai itu susah. Jadi sebab itulah kata para alim ulama, bergantung kepada tempat, situasi, dan yang paling penting haiwan tak boleh gali ataupun bau busuk tak boleh ni, dan kehormatan jenazah tu dijaga. Itu benda yang paling penting. Macam mana kita nak buat tidak jadi masalah, tetapi mestilah menepati sunnah baginda Nabi. Okey. Ni yang kita kata kalau satu jenazah. Kalau dua jenazah, siapa nak turun dulu? Mari. Okey. Contoh,
jenazah ni yang kita nak turunkan ni, okey, Ni macam kata baby lah ni. contoh. Okey. Jenazah yang nak kena turun dulu, dia mengikut yang pertama orang yang banyak menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran dia turun dulu. Kalau saya dengan ustaz, siapa turun dulu? Ustaz lah ya. Cuba tengok. Tengok muka. Cuba teka. Ingat muka tak Yelah, hafal Quran. ustaz lah. Saya kemudian lah, saya tunggu queue lah. Turun dulu ustaz, tengok kat bawah tu ada apa. Tengok ada apa. Okey tak okey. Jadi sebab tu orang yang kena turunkan dulu, Macam tu, Ustaz, diletakkan dulu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Sebab syafaat Quran tu dulu. Allah. Kalau antara ayah dengan anak, siapa nak kena turun dulu? Ayah. Ayah. Sebab kemuliaan ayah ke atas anak. Baik. Jadi kalau ibu dengan anak perempuan, siapa kena turun dulu? Ibu kena turun dulu sebelum ni. Jadi cara untuk nak mengebumikan, mesti memandang arah kiblat, dirusuk belah kanan. Kan contohnya macam ni kan. Kita nak buat. Contohlah arah kiblat dia sebelah sana. Kita letakkan di sini. Kemudian kita disebutkan di dalam mazhab Syafi'i mesti ada tebing. Dia tak boleh letak sebelah. Oh, kena tebing. Dia contohnya kan. Kadang-kadang ada orang, dia letak macam ni. Tak boleh Ustaz? Dia tak boleh. Dia So, mengikut maksudnya? Sunnah Nabi SAW. Dia kena ada Tanah satu lagi. tanah. Maksudnya Tanah sini. kita korek. Lepas tu dia tanah dia. Ya. Korek lagi, letak yang ni pula Yang anak ni dia. pula. Kena letak. Maka okey. yang kita buat adalah susunannya adalah orang yang menghafal Quran macam yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita kalau nak letakkan disebabkan darurat. Dia sebenarnya hukum untuk meletakkan satu liang lahat hukumnya haram. Tak dibenarkan. Okey. Sebab dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kecuali darurat. Ustaz, kalau kata selalu kita tengok berita kan, Ya. meninggal 5 orang. Lepas tu kita kan tengok liputan, dia ke bumi 5 beranak satu liang lahat. Ya, hukum asalnya tak dibenarkan. Hukum asalnya tak dibenarkan oleh para alim ulama seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengebumikan, dia bukan buat orang kata kubur tu semua sekali, tak. Dia buat satu liang lahat, satu liang lahat. Cumanya kalau sekiranya ada keperluan, ada orang kata darurat dan sebagainya, mungkin disebabkan masa waktu cepat, dan sebagainya, ataupun apa saja perkara yang boleh menyebabkan dia dikebumikan satu liang lahat, maka dibenarkan kata ulama dengan syarat dia ada batasan tu. Baik. Dia buat satu sini, kemudian dia buat sikit batas, lahat kat sini yang dia buat tu semua dia tanam pula kat sini, kemudian dia buat tanam pula kat sini. Soalan. Ya. Ustaz, kalau kata kita tak buat batasan tu, saya pernah tengok dia pakai kebuk kayu. Maksudnya ke bumi turun jenazah dengan kebuk kayu, siap. Boleh ke? Tapi jenazah tak cium tanah. Ya. Dia kalau orang yang diletakkan dalam macam kebuk kayu tu dia panggil tabut lah. Tabut ni ataupun tabut. macam keranda lah. Itu pun hukumnya makruh. Oh, makruh. Tetapi sekiranya ada keperluan dibenarkan. Baik. Dan apa yang perlu dilakukan ketika mana kita letakkan dalam keranda, dia sama saja. Ambil tanah, letakkan tanah sunnah diletakkan. Janji ada tanah macam ni, letak kat muka dia. Ambil di muka ni, buka tabut tu, kita letakkan contohnya di muka dia. Lepas tu bukalah ikatan-ikatan dia tu semua. Baik. Jadi sebab tu kalau kita nak susun, katakan menggunakan keranda itu tadi, maka kita boleh susun mengikut orang kata tabut ataupun kita panggil keranda tu. Dibenarkan sekiranya ada keperluan. Baik. Tetapi tak ada keperluan, kita kena letakkan dia di atas tanah. Jadi meletakkan atas tanah mesti ada batasan. Kata ulama, dia tak boleh kita susun semua rapat-rapat. Dia ada batasan dia sini, kemudian ada batas sini, kemudian ada batas sini. Tak kira lah berapa orang. Yang penting untuk menguruskan jenazah itu dengan lebih sempurna. Dia tak boleh kita kumpulkan sekali di dalam satu liang lahat. Dia mesti ada perbezaan walaupun dalam satu lubang kubur yang sama. Faham. Jadi itulah yang disebutkan oleh para alim ulama untuk kita menanam dalam satu liang lahat. Dan bergantung kepada situasi. Sama ada kita nak letak dalam keranda tu bergantung pada situasi. Hukumnya makruh. Tetapi boleh menjadi harus sekiranya ada keperluan. Contoh Tuan Haji Talib kadang-kadang kan. Ya, saya. Kita nak letak jenazah ni. Tanah tu dia tak berapa elok. Kan mungkin dah akan lembab, basah. Jadi letaklah dalam keranda, dibenarkan. Kemudian macam tu juga kalau sekiranya tidak ada keranda, kita nak letakkan jenazah tu di tengah,
bergantung kepada keadaan juga. Sekiranya keadaan itu memerlukan, maka hukumnya tadi akan berubah mengikut semasa dan situasi. Ustaz, tadi kalau kata dia gali sebab semalam hujan lebat. Ya, Tuan Haji Talib, kita bangun Tuan Haji Talib. Ustaz dah semut-semut. Bukan semut Tuan Haji. Lama-lama lutut pun boleh tertanggal. Kejap Ustaz ya. Saya kalau dah duduk nak bangun ni, dia kantoi faktor umum Ustaz. Aduh, saya tengah khusyuk Ustaz. Ustaz kacau lah. Okay, Ustaz katalah semalam hujan lebat. Air sampai betis. Habis jenazah nak dikebumikan, hujan nanti nampak macam akan hujan lagi mudarat. Jadi macam mana kita pam air dah sedut, tak boleh juga. Adakah kita nak letak juga jenazah dalam keadaan air yang macam tu? Macam mana Ustaz nak selesaikan? Sebab tu kita kalau katakan jenazah waktu hujan lebat contohlah, terlalu lebat, maka kita boleh tangguhkan sehinggalah hujan tu reda, ataupun mungkin boleh dimudahkan apa sahaja urusan jenazah tu, kalau boleh kita tangguh, kita boleh tangguhkan. Sementara memang dalam hadis Nabi suruh kita segerakan, tetapi sekiranya ada keperluan, kadang untuk keselamatan, kilat dan sebagainya, orang mungkin bahaya daripada segi faktor keselamatan, boleh ditangguhkan sementara nak tunggu hujan berhenti dan sebagainya. Bila hujan berhenti, mungkin tanah tu jadi lembap. Tapi sekarang ni kebiasaan di kubur-kubur dia dah ada ni dah. Dia dah ada kemah. Betul. Sama ada panas ataupun hujan. Maka kalau katakanlah dia dah pergi sampai ke tanah kubur, tiba-tiba hujan lebat, takkan nak balik. Jadi dia teruskan juga dengan ada kemah yang macam kemah yang dia boleh tarik alih-alih tu. Jadi dia letakkan kemah dekat situ, kemudian dia kebumikan jenazah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Sekiranya boleh masuk di dalam lahat, maka masuk dalam lahat. Kalau tak boleh, disebabkan mungkin tanah tu lembap, basah, boleh runtuh, maka kita buat di tengah. Kalau sekiranya kita tak mampu untuk di tengah, mungkin disebabkan ada air dan sebagainya, kan yang kata tadi dia bertakung sikit, kita dah buang. Tetapi untuk faktor keselamatan jenazah ni, walaupun dia telah meninggal dunia, maka kita boleh letakkan dalam keranda atas keperluan. Okey, hukumnya harus sekiranya ada keperluan, tetapi saja suka-suka tak boleh. Hukumnya makruh, tak dibenarkan. Kemudian kalau sekiranya kita boleh tanam seorang jenazah ataupun satu jenazah ni dalam satu kubur ataupun satu liang lahat, maka itu dibenarkan. Itulah yang afdal. Tapi kalau sekiranya keperluan itu sebab mungkin 5 orang meninggal, 6 orang meninggal, maka dibuat batasan dan dimasukkan orang yang banyak menghafal Quran ataupun ayah dahulu ataupun ibu dahulu, bergantung kepada kemuliaan seseorang itu. Jadi dimasukkan dan disusun mengikut susunan tadi yang kita sebutkan. Jadi itulah yang disebutkan oleh para alim ulama di dalam satu liang lahat, dan keadaan-keadaan yang akan merubah hukum-hukum tu bergantung kepada keadaan si mati. Masya Allah. Jadi apa pun kita rujuklah kepada bahagian masjid nanti, ada ustaz, ada imam yang akan bantu kita untuk ni. Dan sebenarnya betapa besarnya pahala mereka yang bertugas di bahagian khairat kematian kan, nak menguruskan jenazah. Masya Allah, semoga Allah berikan ganjaran buat mereka semua. Dan kita akan berehat seketika. Tadi ustaz saya ada baca satu komen, saya cuba scroll, tak jumpa nama, saya tak ingat siapa, tapi dia kata susulan daripada dia menonton demo hari itu dan kebetulan ibu dia meninggal, umi dia meninggal, dia guna pakai ilmu yang dia tonton tu. Masya Allah, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan, sebab kita ialah tak selalu ada peluang untuk belajar demo sedemikian rupa. Dan kita akan berehat seketika. Kembali lepas ini kita nak fahamkan situasi macam mana nak uruskan jenazah jika kalau kata ustaz tadi kita kata kita tak nak cederakan jenazah, tapi hari ini sebab teknologi ada, jentera ada, kita pakai jengkau senang timbus kan. Adakah itu dikira sebagai baik, Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita dah berpindah, tadi dah dalam jenazah, sekarang ni kita katalah dah kebumikan tadi tu, kita berada di tepi kubur lah. Belum mula lagi, tadi di dalam media sosial dah tanya, ustaz apa hukum ada kebuk macam ni, kata ada banyak isu kata tak boleh memberatkan jenazah kat bawah dan sebagainya. Ada tu yang sampai buat kebuk tu sampai bermewah-mewahan, sampai macam tu ada bunga, ada taman, ada tanam bunga dan sebagainya kan. Macam jadi selamanya kuburan itu. Jadi ada macam soalan ni. Tadi saya ternampak ni, saya tak tahulah dia berlawak ke apa. Dia kata dekat ceras hari tu anak dia meninggal, dia kebumi dengan motor. Awak jangan macam-macam. Itu namanya membongak namanya. Okey, ni ada juga tanya, ustaz, tukang gali lubang ni dia melambat-lambat gali sedangkan jenazah meninggal sebab sakit kronik, lambat urus. Ustaz boleh ke cakap dengan orang dalam kubur bila datang ziarah? Kita baca dulu beberapa soalan, nanti ustaz mungkin boleh cari jawapannya bersama. Ustaz, boleh ke kalau kita bina guna simen disebabkan hakisan tanah
Ada orang tanya juga, Ustaz, boleh ke pakai batu-batu sebab batu tu hidup dan dia berzikir untuk jenazah? Betul ke? Ustaz, boleh ke tanam pokok di atas kuburan sebab dia hidup dan dia mendoakan jenazah? Oh, panjang ya, pakcik semput nak membaca semua soalan. Boleh ke bergambar di atas kubur macam kita ambil gambar kenangan raya? Jadi Ustaz, macam mana Ustaz nak jawab ni? Baik. Nak jawab ke? Jawablah, silakan. Mungkin kita mulakan dulu Ustaz dengan ada yang tanya bagaimana pula dengan orang yang selalu buat kita panggil bukan talqin. Tahlil 40 hari, tahlil 100 hari kan, jamu makan dan talqin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sebenarnya tengok banyak yang mana kita dapat soalan-soalan daripada ibu-ibu, ayah-ayah di TikTok dan sebagainya. Saya pun tengok juga, baca juga apa yang ingin disampaikan. Baik, bila kita sebut tentang jenazah ni, kita kena tahu bahawa bila kita dah selesai daripada yang pertama, kita dah, Tuan Haji Talib, kita dah menguruskan jenazah dengan kita mandikan. Mula bukan mandi dulu kita buat. Kita al-istihdar, ketika mana dia dalam keadaan orang kata dalam sakaratul maut, kita talqinkan dia. Itu nama talqin. Oh, tu talqin bukan kat tepi kubur, kan talqin. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kita talqinkan dia ketika mana dia nak meninggal dunia. Baik. Dengan kalimah la ilaha illallah. Ini nombor satu yang kita kena buat. Kemudian nombor dua, ketika disebutkan al-ihtidar. Kan, ketika mana al-ihtidar ni maksudnya ketika mana dia nak meninggal dunia, kita talqinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ketika mana kita meninggal juga, meninggal, itu ketika orang tengah sakaratul maut. Al-ihtidar disebut di dalam bahasa Arab. Al-ihtidar, dalam keadaan dia nak tercabut nyawanya. Baik. Tetapi dalam keadaan talqin juga boleh kita gunakan seperti mana sebahagian daripada mazhab Syafi'i, iaitu ketika mana orang tu telah meninggal dunia. Baik. Iaitu yang pertama, awal-awal kita buat ketika orang tu nak meninggal, kemudian kita dah sebut la ilaha illallah, kemudian selepas dia meninggal tu kita nak mandikan dia. Lepas mandikan dia, kemudian kita kafankan dia. Lepas kafankan dia, kita solatkan dia. Lepas kita solatkan dia, tadi kita dah ke bumi. Maka depan kita ni Tuan Haji Talib, tengok TV Al-Hijrah ni, dia buat kubur ni, dia bukan main-main. Betul-betul dia buat kubur dia bawa ke studio. Jadi Alhamdulillah, supaya kita nampak dengan lebih real kubur ni. Supaya kita kena tahu bahawa apa yang perlu kita lakukan ketika mana telah selesai. Macam contoh tadi, telah selesai. Okay. Saya nak pergi kepada soalan Tuan Haji Talib tadi yang banyak. Dia kata boleh tak guna jengkaruk. Jengkaruk lah, kita tak kan? Tahu jengkaut tu kan. Jadi boleh ataupun tidak kita menggunakan alat-alat yang membantu. Maka jawapannya dibenarkan. Selagi mana apa sahaja yang boleh membantu untuk mempercepatkan proses. Kadang-kadang ada orang yang infak benda tu untuk pengurusan jenazah. Jadi apa sahaja perkara yang boleh mempercepatkan proses pengebumian ataupun apa saja urusan, maka itu merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis tadi Nabi suruh menyegerakan menguruskan jenazah. Okey, itu jelas. Tapi jangan kita pergi tekan-tekan. Kadang-kadang kan dia dah ambil, dia tekan pakai tu sehingga boleh pecah kayu di dalam tu, kemudian menekan jenazah. Maka itu tidak dibenarkan oleh para alim ulama. Kita kena tahu bahawa untuk menguruskan, kena menguruskan dengan cara yang betul. Okay. Jadi kita pergi pula step sebelum talqin, sebelum apa. Selepas daripada tu, biasa tak kita tengok dia punya tanah tu akan jadi tinggi sikit. Maka ada hadis Nabi SAW yang menegah untuk membuat sebarang binaan apa sahaja yang mana di atas kubur. Ini hukum asasnya. Tak dibenarkan untuk kita tinggikan, untuk kita nak tunjuk kemewahan ni, tak dibenarkan. Cumanya di dalam mazhab Syafi'i, ini hukum asas, kita kena faham hukum asas dahulu. Tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya pandangan dalam mazhab Syafi'i seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dibenarkan untuk kita buat timbunan tanah tu, kan macam kita lepas tanam tu kan kita nampak timbun sikit lah. Timbun sikit, jangan melebihi 1 jengkal.
Kan? Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. Contohnya jangan melebihi 1 jengkal. Ustaz, tangan dia kebetulan panjang Ustaz begini. Oh janganlah. Yang ni saya kira okey ni Ustaz. Okey. Ni okey, 1 jengkal. Jadi jangan melebihi. Sebab apa? Untuk membezakan jenazah yang mana dah telah meninggal yang baru ataupun yang telah meninggal lama. Baik. Okey, faham Tuan Haji? Jelas. Ibu-ibu, ayah-ayah, dibenarkan tetapi dengan syarat jangan melebihi 1 jengkal. Dan menjadi lumrah ataupun masyarakat kita, maknanya lepas kita tanam tu, lebih baik kata para ulama diratakanlah. Lebih baik. Diratakan macam biasa. Tetapi dibenarkan dalam pandangan mazhab Syafi'i jangan melebihi 1 jengkal. Ya, kalau kata nak bagi bayangan, siapa pergi umrah, pergi ziarah perkuburan Baqi' macam tu. Ya, tak ada. Sikit je lah, nampak sikit je lah. Sikit je lah dia nampak. Jadi itu disebutkan oleh para alim ulama. Tu nombor 1. Baik. Nombor 2, yang ni sebelum nak pergi talqin, sebelum yang Tuan Haji Talib tanya banyak soalan ni ibu-ibu tanya. Nombor 2 adalah sunnah juga untuk kita meletakkan penanda. Tanda apa tu Ustaz? Tandanya contohnya nama dia. Contohnya kita letaklah tanda ini adalah kubur. Selalu kalau di Malaysia ni dia akan letak nama lah, takut tertukar. Jadi dia letakkan sama ada kayu ke batu ke apa saja yang menjadi tanda, maka dibenarkan kata para alim ulama berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerana itu kata para alim ulama kita dibenarkan untuk meletakkan tanda. Jadi kita sekarang ni kadang-kadang kita meletakkan 2 tanda. Betul tak? Betul. Kita meletakkan 2 tanda. Kepala satu di kepala, satu di kaki. Maka kata para alim ulama, kita boleh meletakkan satu dan menjadi juga rujukan oleh para alim ulama, ada sahabat yang meletakkan 2 tanda. Maka di dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk diletakkan satu di kepala dan satu di kaki seperti mana yang kita lihat sekarang ni. Baik. Okey, jelas? Jelas. Tulis nama boleh Ustaz? Boleh, untuk nak mengetahui. Baik. Kang pergi kubur orang lain pula macam tu. Tapi sebenarnya kubur orang lain pun tak salah. Sebab apa yang diniatkan, innamal a'malu binniat, apa yang diniatkan, maka akan sampailah pahala dan ganjaran tu kepada si mati. Baik. Jadi kalau dia pergi kubur orang lain pun, ini kubur siapa? Takut jadi timbul fitnah. Kan orang perempuan pergi kat kubur Dr. HD macam tu. Lain macam. Ini yang kedua ke? Tak tahu pun. Tak naklah fitnah. Rupanya yang keempat. Cari pasal. Cari pasal. Ada kena tarik rambut dekat kubur. Kan? Menangis pula. yang bini pertama. Kusangkakan satu. Rupanya empat. Hadi. Iklan lah Ustaz. Iklan. Baik. Jadi sebab tu kita kena faham bahawa kita dibenarkan untuk buat tanda seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, boleh rujuk. Itu kita dah fahami dan kita maklumi. Kemudian Tuan Haji Talib sebutkan tadi, Ustaz, perlu ke kita buat talqin dulu sebelum tahlil? Talqin ni maksudnya kita lepas daripada kita dah kebumikan, kita pun dah tinggikan sedikit untuk nak membezakan antara jenazah yang dah lama dan yang baru, maka kita letakkan satu jengkal, lebih kurang, maka kita dah selesai. Baik. Kemudian kita boleh meletakkan tanda. Baik. Supaya kita mengetahui bahawa ini adalah kubur si fulan. Okey. Sekarang ni kita pergi pula kepada talqin. Baik. Bila kebiasaan orang kan, dia lepas habis meninggal, maka ada orang yang dia balik. Kan? Ada orang yang lepas apa habis ni, dia balik. Dia kata talqin ni hanyalah orang untuk ketika mana sakaratul maut. Maka lepas daripada tu tidak ada dah talqin. Jadi dia balik. Bagi pandangan sesetengah mazhab. Tetapi sebahagian daripada mazhab Syafi'i menyebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, menyebutkan satu hadis bahawa hadis mengenai tentang talqin. Baik. Cerita tentang talqin. Maka ulama-ulama dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan, contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, minta maaf ni technical part daripada hadis, sebab di sinilah berlakunya perbezaan pandangan ulama. Baik. Ada sebahagian daripada para alim ulama yang mana mengatakan bahawa hadis yang dikeluarkan oleh Abu Umamah Al-Bahili ini adalah hadis yang lemah.
Baik. Yang tak boleh di bawah hujah. Sebab tu ada sebahagian daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ataupun pandangan ulama, dia tak talqin. Habis-habis dia kata kita pakat-pakat doa dan kita mintalah istighfar, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada si mati, itu ada dalil. Baik. Tapi talqin yang seperti wahai si fulan bin fulan, contohnya itu tidak ada, dia kata. Baik. Berdasarkan hadis tadi diiktibar ataupun dihukumi sebagai hadis yang lemah. Lepas Baik. tu kita kena tahu tentang masalah khilaf ni supaya kita rupanya tak apalah, yang dia tak nak talqin tak apa, dia mengambil pandangan yang lain. Tetapi bagi sebahagian daripada pandangan dalam mazhab Syafi'i, seperti mana Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa sanad hadis itu boleh diterima pakai. Yang daripada hadis tadi Abu Umamah ni tadi boleh diterima pakai, dan bukan itu saja, dia naik sedikit martabatnya, dijadikan satu amalan sunnah berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada asar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi talqin tak? Khulafa ar-Rasyidin talqin tak? Betul, mereka tidak talqin. Tetapi ada hadis, saya sebutkan tadi, ada hadis daripada Abu Umamah dan juga asar selepas daripada itu ada juga yang melakukan talqin. Sebab tu sebahagian daripada pandangan mazhab Syafi'i dibenarkan untuk talqin. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita di Malaysia ni talqin tak? Tuan Haji Talib, talqin. Kan? Mereka melakukan talqin. Ada yang tak talqin, tidak jadi masalah. Itu pandangan yang diambil berbeza dengan pandangan. Jadi kedua-duanya ada sandaran. Itu paling penting. Dia jangan ikut suka saya lah. Saya nak ikut dan dia. Ikut suka dah. Yang ni tak dibenarkan. Baik. Kalau kita nak ambil yang talqin, kita ada dalilnya. Kalau tak ambil yang tak talqin, maksudnya kita tak nak talqin pun ada hujahnya. Maka kita ambil majoriti daripada masyarakat di Malaysia ini melakukan talqin. Dan di mana nak kena talqin pula? Talqin ni mestilah di kepala. Sunnahnya di kepala. Baik. Sebab Nabi SAW lepas habis tanah, Nabi suruh sahabat-sahabat minta keampunan kepada si mati. Kan? Mintalah keampunan kepada Allah kepada si mati. Maka sunnahnya adalah kita talqin di kepala. Okey. Kemudian sebelum kita nak talqin, kejap lagi ada blok untuk kita nak talqin ke atau sekarang kita nak talqin? Boleh kita nak tahu, nak fahamkan talqin tu tadi untuk tadi dah hukum makan dah jelas. Okey, talqin ni apa pengisian dia? Ada kadang-kadang kita macam dengar macam contoh Ustaz kan. Nak terbatuk pula. Kata anda dia akan ada macam kerenah hari ni. Macam kerenah Alah, baru nak tanya Ustaz. Dia berdebar kubur ni kan. Ustaz, katalah kita kadang dengar imam baca, nanti akan datang pada kamu dua makhluk Allah. Jika ditanya pada kamu ma rabbuka, dia kata tu soalan, tu soalan si kubur ke? Contoh. Ni marah saya ke? Bukan, contoh masa talqin kan suara dia keras sikit kan. Macam mana Ustaz, kalau kita tengok kan pergi ziarah ataupun mengiringi kematian, kita tengok pelbagai cara untuk talqin itu disampaikan. Bila kita sebut sebenarnya talqin ni dia tidak jadi masalah macam mana cara pun, tetapi para alim ulama dia dah buat guideline. Satu panduan yang boleh kita baca saja. Sama ada kadang-kadang dalam buku kita baca kan. Kita baca dalam buku ataupun kita talqin, maksudnya kita menggunakan suara kita ataupun kita ceramah biasa kan, tanpa kita membaca, dengan kita memperingati yang si mati pun ingat, yang hidup pun kita ingatkan. Yang mati kita ajarkan kepada mereka supaya seperti mana hadis tadi kan, hadis tadi daripada Abu Umamah Al-Bahili ini, dia ada hadis yang panjang yang menyatakan kita kena bagi tahu kepada si mati ini dengan berbinkan ibu. Maksudnya, macam contohnya, adakah itu bermaksud, tadi saya ternampak soalan, adakah Ustaz bila kita berada di atas kuburan, jenazah di dalam tanah tu dengar apa kita bicarakan? Ya, dia dengar. Oh, Allah. Berdasarkan hadis tadi. Baik. Sebab akan dikirimkan roh si mati ini, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita berpaling sahaja, maka akan datanglah dua malaikat yang akan bertanya tentang soal jawab. Jadi pada ketika itu kita kena doakan sahabat-sahabat kita ni untuk yang si mati ni, untuk ditetapkan keimanan dia untuk menjawab semua soalan-soalan yang ditanyakan, walaupun soalan tu kita dah tahu. Sebab tu kata para alim ulama, kita tunggu sebentar untuk menanyakan soalan ataupun untuk mengajarkan ataupun untuk memberi panduan ataupun untuk kita memberitahu seperti mana yang disebutkan tadi berdasarkan hadis tadi, dengan menggunakan talqin tadilah. Maksudnya kita duduk di kepala, tukang talqin tu duduk di kepala dan yang lain tu boleh duduk di belakang lah.
Cuma diingatkan. Ni yang ramai kadang-kadang dia duduk atas kubur. Kan duduk atas tempat batu. Ustaz, kubur sempit, Ustaz, rapat-rapat. Ya. Macam sebelah ni kan. Mana ada tempat. Kita ni untung ada dapat letak tikar sebab ustaz kan. Biasa tikar untuk ustaz. Ustaz saja. Yang family kena dalam cangkung mana tempat dapat. Walaupun begitu tidak dibenarkan duduk di atas kubur berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sekiranya kamu duduk kan di atas tak boleh. Sekiranya kita duduk di atas bara api, kata Nabi, sehingga terkena kulit kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Ya Allah, baru tahu hari ni. Saya baru tahu, Ustaz. Selama ni duduklah. Tak apa, jangan jawab. Ada kursi kecil. Kejap saya cuba fikir. Macam tak ingat lah, Ustaz. Macam jarang pergi kubur umur kita. Jadi Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah, kata Nabi SAW dalam hadis, sekiranya kamu duduk di atas bara api sehingga terkena kulit kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Maka jangan duduk di atas kubur. Carilah lorong-lorong ke apa. Jangan duduk pijak kadang-kadang kita langkah tak boleh. Adab. Sebab apa? Si mati ni pun kena kita beradab walaupun dia telah meninggal. Melainkan terpaksa. Melainkan kalau kita tak tahu. Contoh kita tahu, banyak kubur dah rupanya kita langkah. Jadi saya tak tahulah, Ustaz. Tak tahu tak apa. Sekarang ni dah tahu semua. Yang mana dah dengar ni, tolong saya harapkan yang mana menonton di media sosial, tolong panjang-panjang. Kerana kita buat tak berilmu. Duduk atas kubur kan. Kita pula yang dah tahu, makcik tu duduk atas kubur. Dia tak tahu, dia tak sempat tengok. Jadi bagi tahu, tolong panjang-panjangkan. Bukan kita buat saja-saja. Kalau tahu tak ada orang nak buat. Betul. Kalau tahu Nabi dah kata, kalau duduk atas bara api tu lebih baik daripada duduk atas kubur, kita tak berani nak buat. Itu pesanan Nabi. Betul Ustaz? Betul. Baik. Setuju. Baik. Bila kita sebut mengenai tentang hukum tadi, talqin, maka kita nak bacakan talqin. Boleh? Boleh. Tapi Ustaz, talqin tu kita baca kejap lagi. Jadi kita nak minta semua bersiap sedia untuk kita dengarkan talqin dan sebagainya, supaya tuan-tuan boleh tengok perbandingan dan kita dengar tu dengan penghayatan. Sebab kita kadang tak pasti, ustaz ni baca talqin untuk si kubur. Jadi saya ni bukan dalam kubur, saya atas kubur, saya tidak terlibat dalam situasi itu. Jadi saya hanya tunggu je lah ustaz selesai. Tapi sebenarnya ada juga mengatakan talqin itu untuk yang di atas kuburan, bukan hanya untuk si mati. Wallahu alam, kita akan sambung kejap lagi, kita akan dengar dan kita nak tahu intipati juga. Adakah kadang kita dengar ustaz bacaan talqin tu kadang, betul ke? Mana dia tahu malaikat tanya, dia orang dah pernah masuk kubur ke ustaz ni? Dia keluar balik, dia cerita, itu malaikat tanya macam ni. Kadang tertanya juga, mana ustaz tahu? Kan? Contohnya, kita sambung lepas ni. Berehat seketika. Syukur Alhamdulillah, kami terus menyaksikan pelbagai soalan demi soalan. InsyaAllah kita akan cuba sesuaikan. Ada yang tanya boleh ke tabuh bunga atas kuburan, nak tuang air mawar, memang semua keluarga kena siram air, apa hikmah dia, apa manfaat dia. Nanti kita akan jawab dari semasa ke semasa. Tapi yang ini kita nak beri tumpuan kepada talqin. Jadi Ustaz, jom kita Allahumma salli alaihi wasallam, beri tumpuan kepada talqin dan kenapa kita perlu dengar talqin itu. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena tahu bahawa talqin ni satu perkara yang sangat penting. Bukan saja untuk mengajarkan kepada orang yang telah meninggal dunia, bahkan untuk kita memperingati kematian bagi orang yang hidup. Sebab tu bila orang baca talqin, jangan kita duduk sembang, scroll handphone, sibuk dengan live, sibuk dengan tu. Sebenarnya mengambil pengajaran sebab kita juga akan melalui kematian. Jadi antara perkara-perkara sunnah lagi Tuan Haji Talib sebelum kita nak pergi kepada talqin ni adalah kita memberi salam kepada si mati. Bagi salam macam mana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlad dar. Ada yang kata assalamualaikum. Itu kalau seorang. Kalau ramai dah, takkanlah dia kubur dia seorang. Jadi bagilah salam kat sahabat-sahabat walaupun kita tak kenal. Kan kita menyebutkan assalamualaikum ahlad dar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun. As'alullahu lana walakum al-afiyah. Ni antara yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda, iaitu selamat sejahtera kepada kamu semua ahlad dar, iaitu warga ataupun penduduk kubur, sama ada daripada orang mukmin ataupun orang disebut muslimin. Wa inna insyaallahu lahikun, dan kami juga akan menuruti kamu semua. Nampak? Ini adalah satu peringatan. Kemudian kita minta as'alullahu lana walakum al-afiyah, dan kami minta untuk kami dan untuk kamu semua al-afiyah, keselamatan yang Allah akan berikan kepada kita, selamat dunia hingga akhirat. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lalu kat kubur kan,
Kita lalu saja, tak semestinya masuk. Kita nampak kubur, kita doakan Assalamualaikum ahlad dar minal mu'minin wal muslimin. Kan? Kemudian kita sebutkan wa inna insyaallahu lahiqun. Semoga kita akan mengikuti kamu juga, insyaallah kita akan ikut. As'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Ustaz, kalau saya tak hafal tu Ustaz macam boleh je Assalamualaikum. Ya ahli alam barzah. Ya ahli alam barzah ke, boleh. kubur pun boleh je. Dia tak ada masalah. Kemudian kita doalah Allahumma ighfirlahum warham. Boleh saja. Doakan saja kepada si mati yang mana walaupun kita tak kenal, walaupun bukan kubur kita, tetapi kita nak supaya mereka ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak saya lagi dahsyat. Macam mana? Saya ajarkan kepada dia doa ni. Dia tengok je kubur, dia akan bagi salam. Bagusnya. Bukan kubur Islam maksudnya. Kubur yang bukan Islam pun dia tengok bagusnya. kubur. Assalamualaikum. Bagi je. Kubur apa saja kubur nampak? Dia nampak saja kubur. Bagus, Baba, kubur baba. Dia pun bagi anak 3 tahun, 4 tahun lagi. Tak apa, dia belajar Ustaz. Kalau 20 tahun tu libah belakang. Tapi yelah baguslah kan. Masya-Allah. Maka kita baiknya ajarlah anak kita supaya mengingati mati. Jadi saya nak bacakan Tuan Haji Talib tanpa kita kemudian nanti kita akan bahaskan sebab apa dipakai nama ibu bukan nama bapa. Nanti insya-Allah kita akan sentuh, tetapi kita nak pergi kepada talqin dahulu. Baik. Selalunya talqin ni sunnahnya kita sebut iaitu kita imam ni ataupun tukang mentalqinkan ni ataupun tukang talqin ni duduk di kepala lah. Sunnah duduk di kepala, sama ada di belah kanan ke belah kiri ke, tidak jadi masalah. Ustaz, kalau saya nak duduk di belah kaki tidak jadi masalah. Tapi kepala ni dia lebih dekat dengan telinga. Jadi kita nak mengajarkan dia supaya di alam barzah ni dia akan mempelajari dan dia mengetahui dan mengingati. Baik. Memanglah betul yang menjawab tu sebenarnya adalah amalan kita. Tetapi Nabi SAW minta supaya kita memberikan ataupun meminta keampunan, supaya kita minta keampunan kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Jadi apa talqin dia? Talqin ni boleh rujuklah dekat Jakim ada, dekat dalam PDF ada. Jadi saya cuba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azza bil qudrati wal baqa wa qahhara al ibadil maut wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'iyakum sawfa yura kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bersama kita mentalkinkan saudara kita nama. Kita sebut nama. Contoh saya bagi nama saya lah. Kang Tuan Haji Talib, saya sebut, dia sedih kejap lagi, dia tak boleh nak live, dia tak boleh nak berniaga bisnes kan. Tadi Allah. Pun dah masuk dalam liang lahat pun dia panggil jemaah. Ya itulah dah teringat. Nampak? Dia takut kematian. Banyak kita kena insaf Tuan Haji Talib. Ya Allah, betul Ustaz, betul Ustaz. Ada harta tu sedekah kan. Insya-Allah saya cuba infak ke Akademi Al-Bayan Ustaz. Insya-Allah. Baik, saya sambung balik. Ibu ayah-ayah, talqin ni kita menyebut nama ibu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang menyatakan untuk memanggil nama ibu. Baik. Jadi mereka bertanya, sekiranya tidak tahu nama ibunya. Contoh saya sebut nama ibu saya Rosita. Nama saya Nur Muhammad Hadi bin Rosita. Baik. Jadi disunahkan, disebutkan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis tadi walaupun khilaf ulama, maka dinamakan dengan nama ibu. Baik. Sekiranya kita tak tahu nama ibu, kita tak tahu nama ibu dia, semua tak tahu. Nama dia tahu. Jadi contoh nama dia Nur Muhammad Hadi. Jadi bin apa? Bin Hawa. Dinasabkan kepada ibu kita Hawa. Baik. Ini disebutkan di dalam hadis tadi walaupun khilaf ulama, tetapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa dibenarkan untuk kita mengambil panduan hadis ini, dan itulah yang diambil oleh sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Jelas. Adapun yang tak menerimanya itu mengambil daripada dalil-dalil yang lain. Dan kalau kita tengok ada berlaku khilaf sedikit para alim ulama, kenapa nak kena bin kepada mak tak kepada bapa? Sebab di dalam surah Al-Ahzab disebutkan ud'uhum liabaihim, panggillah dengan panggilan nama bapa-bapa mereka pada hari kiamat. Tetapi ulama khilaf.
Jadi boleh namakan kepada nama bapa, tetapi kalau berdasarkan hadis tadi, hadis yang disebutkan oleh Abu Umamah yang disandarkan oleh sebahagian daripada mazhab Syafi'i, dibenkan dengan nama mak. Baik. Kalau perempuan binti lah, kalau lelaki bin. Saya menggunakan bin, nama mak saya lebih senang. Baik. Okey, kita baca. Bersama kita mentalkinkan saudara kita Nur Muhammad Hadi bin Rozita. Juga untuk memperingatkan kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk manfaatkan hidup di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyempurnakan kewajipan kita ke atas saudara kita, Nur Muhammad Hadi bin Rozita, yang telah mendahului kita menghadap Allah yang Maha Esa. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita dikembalikan. Setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Ini menunjukkan bahawa kematian ini sedang mengejar dan mendapatkan kita. Ibarat sebuah perlumbaan, kita yang makin lemah di hadapan, sedikit demi sedikit akan dihampiri oleh pesaing kita yang akan memintas kita. Inilah perumpamaan kematian yang sentiasa mengejar kita. Yakinlah kita semua bahawa mati itu adalah benar. Alam kubur itu adalah benar. Pertanyaan mungkar nangkir itu benar. Bangkit sesudah mati itu benar. Dihitung dosa dan pahala itu benar. Titian sirat itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Hari kiamat pasti datang. Tidak diragui lagi dan bahawasanya Allah akan membangkitkan kembali sekalian orang yang di dalam kubur. Wahai saudara Nur Muhammad Hadi bin Rozita, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, mengasihani kamu, mensejahterakan serta memaafkan saudara. Sekarang saudara berada di alam barzah, alam transit antara dunia dan akhirat. Maka janganlah lupa perjanjian yang telah saudara ikrarkan semasa hidup, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, dan Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Bukankah hasil dan kesan daripada kalimah inilah saudara rukuk, saudara sujud, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, buat yang baik iaitu ma'ruf, tinggal yang dilarang iaitu kemungkaran. Ingatlah saudara tidak keseorangan di liang kubur sekarang. Saudara bersama-sama dengan solat, saudara ditemani dengan Al-Quran, saudara dilindungi dengan sedekah, infak, serta sumbangan yang saudara lakukan sewaktu saudara hidup. Saudara bersama amal-amal baik yang saudara laksanakan semasa hidup. Beruntunglah dan bertuahlah saudara dengan bekalan amalan yang menghimpunkan pahala. Wahai saudara Nur Muhammad Hadi bin Rozita, semasa hidup dahulu mungkin saudara ada melakukan dosa, sama ada kepada Allah mahupun kepada sesama manusia. Jika dosa itu kepada Allah, maka kami mohon agar Allah dengan sifat pengampunnya mengampunkan dosa-dosa saudara. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan manusia, kami juga memohon agar Allah membuka hati mereka yang berkenaan untuk memaafkan saudara. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wahai saudara Nur Muhammad Hadi bin Rozita, ingatlah pesananku ini apabila datang kepada kamu dua malaikat yang bertanyakan kepadamu, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa i'tikad kamu serta di atas pegangan apa kamu nanti mati. Maka jawablah kepada mereka dengan penuh keyakinan. Maka jawablah dengan lidah yang lancar lagi fasih, Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, Muhammad Nabi kamu, Islam agama kamu, Al-Quran iman kamu, Kaabah kiblat kamu, solat kewajipan kamu, kaum muslimin saudara kamu, Nabi Ibrahim Khalil bapa kamu, hidup dan mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Berpegang teguhlah wahai saudara dengan pengakuan ini dan ingatlah wahai saudara Nur Muhammad Hadi bin Rozita, saudara akan menetap di alam barzah ini hingga hari akhirat. Selamat tinggal wahai saudara, kami menyerahkan urusanmu ini kepada Allah. Ya Allah, rahmatilah pemusafiran saudara kami Nur Muhammad Hadi bin Rozita di alam barzah dan pemusafiran kami di dunia nyata ini. Permudahkanlah saudara kami ini dengan jawapan atau pengakuan. Janganlah ditimpakan fitnah ke atas kami selepas pemergiannya. Ampunilah kami dan ampunilah saudara kami ini wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam. Nastaudi'ukallahumma ya anisa kulli wahid wa ya hadiran laysa bighaib anis wahdatana wa wahdatahu warham ghurbatana wa ghurbatah walaqinhu hujjatah wala taftina ba'dah waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah talqin yang boleh kita bacakan antara contoh kepada mereka yang telah meninggal dunia. Intipati Tuan Haji Talib dalam ni ada beberapa perkara. Yang pertamanya, kita kena ingat mati itu pasti. Yang kedua, kita diminta untuk kita ditemani dengan amalan-amalan kita. Sebab yang boleh melindungi kita, yang boleh menjawab adalah iman kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimah inilah kita solat, dengan kalimah inilah kita puasa, kita berzakat, kita berinfak, kita keluar haji, pergi umrah. Dengan amalan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam apabila kita menyebut tadi, kata Nabi, 3 yang akan ikut kita Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah. Yang akan ikut kita ahli keluarga kita, harta kita dan amalan. 2 akan balik. Siapa dia? Ahli keluarga kita, harta kita akan balik, tetapi yang akan teman kita adalah amalan. Maka rugilah mereka yang ada dalam kubur sebelum mereka nak pergi ke sana, tetapi mereka tidak melakukan amalan-amalan. Sebab di dalam kubur tu telah terputuslah segala amalan. Maka kita akan rasa sangat rugi. Dan pada ketika itu akan datanglah 2 malaikat yang akan bertanyakan tentang soalan-soalan kubur. Dan jawapan itu kita ajarkan kepada si mati. Dan mereka mendengarnya dan mereka akan mengucapkannya, mengikutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sunnah untuk kita membacakan talqin bagi pandangan dalam sebahagian mazhab Syafi'i untuk memberikan tasbit ataupun memberikan ketetapan kepada si mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia ada dosa dengan Allah, maka kita mohon Allah ampunkan. Sekiranya dosanya dengan manusia, kita minta Allah buka pintu hati manusia-manusia tadi untuk mengampunkan dosanya. Sebab dosa dengan manusia, ibu-ibu, ayah-ayah, tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hamba-hamba itu tadi mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi itu antara intipati di dalam talqin. Masya Allah, cukup mengisafkanlah Ustaz. Sebab ialah kalau selalu kita dengar talqin ni bila ada kematian, kita pun duduk jauh, tak berapa dengar sayup-sayup je suara Ustaz yang membacakan talqin. Hari ini berada di kaca televisyen, di ruang media sosial kita dengar sendiri. Bayangkan nama tadi Nur Muhammad Hadi digantikan sebagai kepada Abu Talib bin Isah contoh. Ataupun digantikan nama tuan-tuan, sebut sendiri nama tuan-tuan. Barangkali kita perlu dengar talqin ini berkali-kali supaya ialah perkara yang menginsafkan ini perlu mengingatkan kita akan kematian. Tak ada apa lagi boleh melunakkan hati kita bahawa siapa yang mengingati kematian itu adalah orang yang paling bijak. Itu saja boleh melembutkan hati dan nafsu kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Ustaz, kalau kita nak fahamkan Ustaz daripada awal tadi kita dah belajar, ada banyak soalan yang kita tak dapat penuhi, insya-Allah kita akan bawa ke minggu depan tentang tahlilnya, tentang tabur bunga, air mawar dan sebagainya. Ada juga yang kata, okey, cuba kepal ambil tanah, baca 3 ku, letak supaya batu ni selagi dia ada kat sini, dia akan mendoakan. Wallahu alam, kita akan sambung minggu depan. Kalau kepada tuan-tuan yang dapatkan kepastian, kita akan cari jawapan pada minggu depan. Dan Ustaz, setakat hari ini kita nak rangkumkanlah daripada apa kita belajar pada awal tadi hingga ke saat ini, apa yang boleh kita pegang sebagai satu peringatan buat kita, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada mereka-mereka yang bertanya soalan-soalan yang tak putus-putus. Insya-Allah kita akan santuni, kita akan jawab daripada semasa ke semasa, sama
ada di media sosial ataupun di Telegram Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Boleh pergi ke Telegram Assalamualaikum TV Al-Hijrah. InsyaAllah kita akan jawab soalan-soalan tanya di sana. Yang tak download boleh pergi ke sana insyaAllah. Jadi kesimpulannya, apa yang boleh kita buat daripada episod pertama kita buat sehinggalah sekarang, sehinggalah kubur ni berada di hadapan kita, kita kena ingat semua kita akan merasai kematian. Sama ada cepat ataupun lambat. Kita tak tahu bila kita dipanggil. Nombor giliran kita tu dah ada dah. Cuma kita tak tahu bila. Kalau kita pergi pejabat pos Tuan Haji Talib, tengok, masih lagi ada 30 orang depan kita. Mungkin kita boleh lepak kedai kopi dulu. Mungkin kita boleh kena nasi lemak dulu. Mungkin boleh orang kata menikmati juada ataupun main handphone dan sebagainya. Tetapi kematian ni dirahsiakan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk kita buat persediaan. Maka yang berdosa bertaubat. Tak terlepas daripada dosa kita semua. Saya juga ada melakukan dosa. Jadi kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita minta keampunan. Kalau ada dengan manusia, cepat-cepat kita minta maaf.